Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ni CDT nak sharekan kepada kawan-kawan. Kita akan test CDI CDT. Ambil CDI CDT, lepas tu kawan-kawan TNT. Dan kita akan share sepapan telur. Okay, ni ada kongsi rezeki. Sepapan telur daripada supporter beli CDI CDT, lepas tu penonton-penonton. Dan kita akan melawat pahlawan negeri Pahang. Pahlawan apa? Pahlawan Mat Kilau. Okay guys, jadi kita dah sampai ke makam pahlawan Mat Kilau, sumbangan daripada Petronas. Okay, jom. Okay guys, jom kita pasang CDI CDT. Mula-mula kita buka skru bunga ni. Kita buka skru ni, buka bahagian sini. Yang lama kita cabut dulu. Ni CDI GSM Racing, sponsor daripada GSM. Okay, GSM Racing, terima kasih banyak. Semoga murah rezeki. CDI masih berfungsi dengan baik lah setakat ni pakai. Ambil CDI CDT, lepas tu kawan-kawan TNT. Tak ada nak potong atau sambung wire apa-apa. Ambil soket CDI ni, yang ni daripada motor. Ni CDI CDT, PNP je macam ni. Masuk kan, sampai ada bunyi. Dah siap, dah boleh guna terus CDI CDT. Okay, start. Terus boleh merasai kepaduan pickup dan top speed. Okay guys, jadi kita akan test start motor. Hidup pak. Okay guys, jadi CDT akan post barang untuk can custom dengan CDI CDT. Okay? Ya. Terima kasih. Kita test CDI CDT. Tinggal melanggar tadi. Hai. Hai, ayah. Doa kucing ni selamat melanggar dia, bergolek ni kan CDT tolong dulu. Kat situ ada mak dia. Si baik kan CDT ada raga, boleh dia tak kucing. Duduklah ni luka sikit lah mulut dia tu. Doa ada panjang umur. Ni mak dia. Oh, yang tu mak dia, kesian dia. Ni dah langgar dah meninggal lah. Jadi dah alih ke tepi dah ni. Mungkin tu ibu dia, yang ni anak dia. Bergolek-golek dia. CDT tak sempat rakam. CDT patah balik dia, kereta langgar dia. Kita tolong kucing ni kan. Bawa kawan-kawan melawat makam Mat Kilau. Jalan ke makam Mat Kilau. Abang tu saya tak jogging. Okay guys, jadi kita dah sampai ke makam pahlawan Mat Kilau. Okay? Nampak tu ada tulis. Ini sumbangan daripada Petronas Gas Kertih. Okay? Jadi kat sini lah makam Mat Kilau. Okay? Jadi kita dah sampai, boleh tengok map. Jadi dia tunjukkan tepat lah guna Google Map ni. Jadi kita doakan semoga semua arwah yang ada di makam pahlawan Mat Kilau ni berjaya dunia akhirat dan ditempatkan di dalam syurga, ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Okey guys, jom kita test CDI CDT. Okay, kita test pickup lah. Okay guys, jadi tim CDT dah test CDI tadi. Okay, pickup memang padu, memang ada lingan lah. Top speed ada pergi. Jadi CDI CDT sesuai untuk main ladang, sprint test, daily, harian. Okay, di kerja ke apa sangat sesuai lah.
2, 4, 5, 6, 7. Satu plastik lagi bang. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laki lebih tu ambil kongsi rezeki. Bang, beli telur ada? Ni telur grade A bang. B, grade A ada tak? Okey. Ni semua baru Abang ikat yang tu. Berapa bang telur? 12. Baki lebih tu ambil abang. Kongsi rezeki. Okey, beli bang. Dari mana? Di gaya mana? Ni ada tu sikit. Kongsi-kongsi Okey, boleh. Nanti kongsi-kongsi Nanti kongsi-kongsi selamat raya. Hati-hati bawa motor. Okey. Pulas apa dek? Pulas siapa tadi? Oh, pakai CDI CDT, tak pakai Butamot. Tak aktif. Tak ada. Pakai CDI CDT. Okey. Ya. Ada rezeki. Assalamualaikum. Makcik, ni ada kongsi rezeki. Sepapan telur daripada supporter beli CDI CDT. Lepas tu penonton-penonton. Makcik ambil lah. Ada kongsi sepapan telur. Terima kasih. Doa saya berjaya dunia akhirat. Doa CDT Okey cik, selamat raya. Selamat raya. Assalamualaikum. Selamat raya. Assalamualaikum. Ya, sama. Baik. Adik pandang pada siapa? Assalamualaikum. Isi penuh Menang hari ini, turun minyak esok.
Okay guys, jadi setakat ini saja perkongsian Ken Sediti. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik. Okay, setting motor dengan betul supaya top speed ada pergi.